pertama sekali, dia macam ni, kalau melibatkan tempat ibadah ni, baik bukan Islam atau Islam, ini ada satu isu sensitif. Saya tak tahu usia Cik Zamri ni berapa lama lah. Saya nampak dia isu perundangan, bukan isu sensitif. Tak macam ni. Ini isu sensitif. Agama ni 3R. Racist, religion, royal ini memang menjadi isu sensitif. Baik daripada kes di USJ tu sampai hari ni. Okay? Sekejap. Ini pandangan saya. Okay. Sekarang pertama sekali saya nak bercakap macam ni. Benda ni dah harmoni dah. Kita tak ada gaduh-gaduh. Kita nak jadi macam kat USJ tu ke? Sampai mati seorang pejabat awam. Dan sehingga hari ni tidak dibela. Ada satu kerajaan kononnya kata nak bela kawan ni sampai sudah. Lala bayar papasan RM1 juta daripada keluarga. Dia dah mati dah ni. Pertama saya nak cakap. Saya nak habis ni. Nanti kita ulas. Ini perbincangan. Saya cakap pandangan saya. Kalau tuan tak setuju, tuan bidas lah lepas ni. Pertama sekali, bila kita bercakap tentang konteks hari ni, yang tadi ni, kuil ni, Cik Zamri cakap, cukai. Saya tanya, Cik Zamri ke bayar cukai tu? Tak kan? Cukai yang mana? Tanah yang sekarang ni, tanah Jekyll, siapa bayar cukai tu? Duit kerajaan ke duit siapa? Orang Islam. Duit orang Islam? Duit Jekyll lah. Sebutlah Jekyll lah. Premium tu bayar oleh Jekyll. Dia Jekyll lah owner. Bukan duit orang Islam. Jekyll lah. Okay. Itu orang Islam kan? Tak. Nanti bab Jekyll nanti saya wakilkan. Nanti saya Sekejap. Saya senang sikit lah dengan ni. Sekejap. Sekarang ni tuan cakap bab cukai. Saya pertama sekali. Cukai ni bukan saya bayar. Saya orang Islam juga. Bukan saya bayar. Jekyll lah bayar sebab tanah dia. Betul. Cik Zamri ada dengar tak apa kenyataan Jekyll ketika perasmian pecah tanah tu? Yang mana? Ada? Yang mana? Dia bagi tahu 11 tahun dah berusaha. Okay. Terima kasih kepada Datuk Seri Zaleha. Terima kasih kepada PMX yang menyelesaikan masalah ni dengan harmoni. Jangan salahkan. Win-win situation, happy ending semua. Betul tak? Benda dah selesai. Betul tak? Betul. Yang peliknya kat sini saya nak beritahu. Cik Zamri nak bagi tahu cukai tu dibayar oleh orang Islam. Tak apalah, sebenarnya Jekyll bayar. Tapi saya pelik Jekyll bayar tapi Cik Zamri yang sakit hati. Pasal apa? Ini kisah dia Cik Zamri. Sekarang saya Jadi saya habis ni. Saya cakap sikit lepas tu you dengar, you bincang lah, okey. Itu yang pertama, bab cukai. Yang kedua tadi you cakap okey dulu Ramasamy ni LTTE dan itulah, inilah, itulah kan. Tapi masa tu memang betul. Bukan kata Cik Zamri. Geng-geng Cik Zamri dekat utara tu, di Perlis tu pun ramai hentam dia. Termasuklah DAP. Sebab masa tu Ramasamy sebahagian daripada pimpinan DAP. Betul. Tapi hari ni Cik Zamri tahu tak? 2-3 hari lepas, Ramasamy tu buka puasa dengan Tun Mahathir. Dengan Hamzah Zainuddin. Jangan masuk kan? bahagian politik. I don't care dia nak buka Dia puasa. macam ni, Cik Zamri. Saya pun, bukanlah cerita kita ni, kita nak selesai harmoni. Cerita harmoni. Tadi, saya tak nak cerita bab Ramasamy ni, Cik Zamri yang bawa. Jadi, saya cerita kedudukan hari ni. Faham tak? Kedudukan hari ni. Kalau cerita 2008, 2020 dulu, Hamzah pun masih dalam BN. Kan? Jadi cerita dia sekarang ni, Cik Zamri, dia macam ni lah Cik Zamri. Soalan yang kita cakap tadi, saya satu je saya nak minta.